Lepas ni rakyat biasa tak perlu nak pening kepala lagi fikir tersangkut dekat lorong tol disebabkan salah kaedah bayaran. Kita selalu hadapi masalah nak pilih lorong yang mana, RFID ke, Smart Tag ke ataupun Touch and Go. Hujung-hujung sekali dia tak detect ataupun baki tak cukup. Satu barisan kat belakang tu nak kena undur balik disebabkan kita tak kepening. Plus baru saja umumkan aplikasi Just Go dengan sistem yang detect nombor plat dari kamera sahaja. Lepas ni tak payah lagi nak lekat stiker RFID ataupun tak payah lagi nak beli Smart Tag. Kamera pintar kat Plaza Tol akan scan nombor plat kita dan secara automatik dia akan tolak dari e-wallet dan app kita lah. Paling best sistem ni bebas lorong. Lalu je kat mana-mana dia akan tolak secara automatik. Dan kos dia zero. Hanya perlu download Just Go. Sekarang ni ujian rintis dah mula dekat jalan di belah-belah utara. Ada beberapa tol yang dah boleh guna dan dikatakan kat KL pun ada juga. Tapi tak semualah. Jadi kalau pelaksanaan ini berjaya, mungkin akan diperluaskan ke seluruh lebuh raya Malaysia. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.